Okey gang, selain daripada rumput-rumput, kita boleh bagi daun-daun kayu pada kambing Okey, contohnya seperti ni. Ini adalah ketum Okey, ni bukan ketum yang salah guna tu ya. Okey, ini adalah ketum ayam untuk binatang ternakan seperti lembu, kambing, rusa, ayam itik pun boleh bagi makan Okey. Ni ibarat macam vitamin vitamin untuk menaikkan selera makan binatang tu Okey. Ni adalah ketum ayam. Okey, hari ni aku dah potong. Aku dah cantas. Dia nanti aku akan bagi dekat kambing Okey, inilah dia rupa ketum ayam. Daun dia agak berbulu sedikit Okey, lebar-lebar daun dia. Okey, ni binatang seperti lembu, kambing kalau dapat ni selera dia makan Okey geng, ketum ayam untuk binatang ternakan. Tengok ni, daun dia agak berbulu sedikit kesat. Okey.